Budak-budak ni. Hai. Benda tu guna untuk halau lalat, bukan untuk buat main. Tak ada lalat pun. Di sana tu apa? Lalat lah tu. Banyaknya. Ipin, jom. Berani datang balik. Tengok tu, patung makan lalat. Pepatung memanglah makan lalat buah. Apa yang sibuk sangat? Oh, selama ni tak tahu pun. Korang apa tahu? Tahu makan, main, tidur. Itu je lah. Upin, Ipin, mari masuk. Aloh, kita orang nak main lagi. Mainlah. Upin, jom tangkap. Jom. Kat sini rupanya korang. Lama kita orang tunggu kat taman. Kata nak main. Alamak, lupalah. Sebenarnya, kita orang tengah seronok kejar berpatung. Berpatung? Mana? Tak ada pun. Upin, jangan gerak. Lembut. Kawan-kawan, jom lawan tangkap berpatung. Siapa dapat tangkap paling banyak, menang. Jom. Jangan main kat sini. Rosak kebun opah. Pergi main kat depan. Tapi kat depan tak ada pepatung. Itu bukan masalah akak. Dah, pergi. Sekarang kita nak main apa? Dahlah satu pepatung pun tak dapat tangkap.